Kenapa? Maaf. Ada hal sikit tadi. Nak buat apa tu? Nak pegang je. Pegang je tau. Jangan nak cuba main. Nanti putus tali gitar tu. Jaga korang. Mael. Kau bertanggungjawab. Faham? Aku juga. Bawa barang-barang tu ke dalam. Mael, kau pandai main gitar? Pastilah pandai. Aku belajar dengan abang aku tiap-tiap hari. Ya ke? Cuba main. Kita orang nak dengar. Kenapa dia letak duit ni? Entah. Apa yang korang tengok tu? Orang tu, dia letak duit dalam tu. Kita orang nak pulangkan, tapi dia dah pergi. Agaknya dia ingat korang ni penghibur jalanan. Apa tu? Penghibur jalanan ni selalunya pemuzik yang menghiburkan orang ramai dengan membuat persembahan di kaki jalan. Atau di tempat orang ramai berkumpul, seperti di tempat rehat di lebuh raya. Persembahan mereka main muzik sambil nyanyi ke? Ya, jika orang ramai rasa terhibur, mereka letak duit. Jadi orang tu tadi terhibur dengan Mail main gitar lah. Sebab tu dia letak duit. Wah, kalau main gitar seharian, boleh dapat banyak duit. Kaya kau Mail.